bank biasanya ini saya tak pasti ini sama ada soalan BNPL ataupun loan bank. Okey, kalau loan bank memang tak ada 0% Okey, kecuali kita guna credit card untuk balance transfer dan sebagainya, yes, that one ada 0% untuk tempoh-tempoh tertentu. Okey. Kalau BNPL dia bukan bank. Okey, BNPL ni is institusi yang diberikan lesen untuk mengadakan produk BNPL, buy now pay later. Okey. Dan diorang tu biasanya dapat duit ataupun keuntungan melalui charge ataupun dengan kata lain kadang-kadang fee lah. Okey, fee tahunan sebab menggunakan kemudahan diorang. Dia tak dapat duit daripada loan tersebut ataupun daripada kemudahan kewangan tersebut sebab dia memang 0%. Tapi kadang-kadang diorang ni bet on top of dipanggil consumer punya behaviour. Sebab dia tahu dia bagi 0% katalah 3 bulan, tapi banyak consumer yang akan sama ada lewat bayar ataupun tertangguh atau tertunggak, dan kalau anda tertangguh atau tertunggak atau lewat bayar, ini akan dikenakan denda. So yang itu pun fee income bagi mereka lah dengan kata lain. Tapi untuk nilai kewangan yang diberikan tu, katalah RM1,000 0%, dia tak buat duit kat situ, tapi dia buat duit dekat tempat lain. Sama ada kemudahan fee tahunannya ataupun dendanya kalau lewat bayar, ataupun kalau bayaran tu tertangguh dan sebagainya akan dikenakan bayaran tambahan. Okay, so diorang dah baca lah, diorang ada actuary diorang ada data atau statistik yang dia boleh gunakan. Kalau 10 pelanggan macam ni, dia tahu biasanya 4 pelanggan akan kantornya, atau kadang-kadang lebih pada tu, 6 pelanggan akan kantor. So daripada situlah dia buat duit. Dia betting against manusia punya behaviour lah, ataupun tabiat manusia ni. Okay. Sebab bagi kebanyakan orang tak semua pandai nak menguruskan duit dia kan. Contohnya tu.